Daripada orang cakap keluar duit untuk modify, asal kau tak tukar je sisi besar? Kan senang. Orang cakap bila sisi besar kan memang dah cukup laju dah, tapi orang pilih juga untuk modify. So kenapa? Kenapa je macam ni? So yang ni saya nak cerita sikit maknanya dari segi pendapat pada orang tapi pendapat pada saya mengenai yang modify motor. So kena tahu keadaan. Okey, bila kita modify motor ataupun kita upgrade untuk lagi laju, so ada kegunaannya. So maknanya bila kita modify motor cup selalunya orang cakap ni selalu berkait rapat dengan motor cup berbanding orang cakap sisi besar tu Superbike, ataupun tak salah dia macam kati-kati macam Superbike sikit kan. Orang cakap tu sisi besar itu bagi senang faham. Tapi kalau untuk motor cup ni kita modify untuk laju ni, orang cakap keluar modal ribu-ribu, cakap baik sisi besar je. Okey, salah satunya ialah sebabnya kita boleh buat kegunaan tu bermacam-macam. Maknanya satu motor tu kita boleh buat untuk konvoi, boleh buat, kita boleh buat pergi pasar malam boleh, beli barang dapur boleh, hantar anak sekolah boleh. Motor yang sama. Kat situ satu part, satu lagi ialah dekat bahagian maintenance. Bila maintenance ni orang cakap bila pakai Superbike, maintenance dia agak tinggi sebenarnya. Orang cakap tukar rantai pun dah ratus-ratus, dah 300, tukar tayar pun dah nak kat 1000 dah, depan belakang dah 1000. Sedangkan kalau pakai motor cup, tukar rantai, tukar tayar, still harga yang sama tapi motor laju. Tapi masalahnya bila kita modify ni mungkin ada bising sikit tapi kalau untuk FI dia boleh mengekalkan bunyi yang sama sebenarnya. Tapi ada masalah dekat segi carburetor maknanya yang bukan FI Tapi kalau untuk yang FI yang sedia maklum yang banyak orang pakai macam Y15, still dia boleh mengekalkan bunyi yang standard. So yang utama dia ialah dari segi orang cakap maintenance macam saya sendiri maintenance yang utama dan second ni ialah dari segi orang cakap senang, nak pergi mana-mana senang. Guna satu motor tu je. Nak balik kampung ke, tiba nak ambil anak, tiba-tiba orang pergi pasar, guna motor yang sama, laju pun laju. So dengan keadaan yang orang cakap kawasan-kawasan yang kita duduk kawasan yang sibuk kalau nak mencelah sekalipun, cup still number one. Orang cakap bila pakai Superbike ni still dia tak boleh nak menang juga dengan cup. Cup ni juga yang senang untuk menyelit nak parking pun senang. So dia banyak kelebihan. Bila pakai Superbike laju orang cakap maintenance dia macam ni, laju tak payah nak pening-pening. Tapi lagi satu kena tengok segi road tax dengan insurans bila pakai sisi besar ni road tax insurans dan itulah tinggi. Tapi kalau cup still dia pakai road tax dan insurans yang sama. Mungkin cover itulah orang cakap, contoh kalau motor baru mungkin cover dia tinggi sikit untuk motor lama mungkin dah rendah sikit tapi kat Superbike still tinggi juga. So itulah gap dia. Mungkin orang cakap ada yang tertanya-tanya. Dan satu lagi lesen. Bila menggunakan sisi besar tak semua mampu untuk ambil lesen B-Full B-Full ni orang cakap sisi besar 250cc ke atas tak semua mampu. So ada yang mampu untuk ambil lesen yang sisi kecil je. Orang cakap marahan memanglah orang cakap buat sisi besar ada pula duit, tapi tak semuanya orang modify yang ribu-ribu. Orang still orang cakap nak modify laju sikit tak ada orang nak laju macam Superbike. Orang cakap sedap-sedap nak konvoi. Dan kena tahu banyak yang modify ni banyak yang dah berumur. Maksudnya apa? Orang tua bukannya pergi beracing, bukannya pergi fly atas highway, bukan. Dia tak ada benda tu. Dia nak apa? Dia nak tempat kerja saya jauh lah, sini ke Nilai, sini ke Seremban, nak patah balik nak sedap. Tak ada nak kira tiang lampu. Lebih kurang macam tu lah. Dia punya ayat tu menyedihkan lah. So dia ambil inisiatif lah untuk orang cakap sedap sikit supaya tak terlalu penat sangat berada di atas jalan raya. Maknanya nak balik, nak pergi kerja pun nak pergi kerja bukan nak pergi racing, tapi dia terpaksa modify sikit dengan motor cup. Dengan harga pun tak apa nak mahal sangat berbanding Superbike. Nak beli Superbike pun tak semua orang mampu sekali 1000. Tapi kalau modify ni mungkin boleh campak sikit-sikit lajulah. Dan selalu rosak? Tak selalu rosak sebenarnya. Kalau anda tahu riding style yang sebenar, dia tak mudah rosak. Cuma kalau siapa yang kaki racing, dia mudah rosak. Sebab apa? Kita henjut motor tu kau RPM gila-gila 10,000, 11,000, 12,000, mana tak rosak. Tapi kalau kita maintain relax je dengan motor yang kuat, kita boleh pakai bertahun. Pengalaman saya menggunakan sisi yang besar untuk daily use, spek yang besar, spek open, tak ada masalah untuk daily use. So tak ada isu orang cakap bila pakai sisi besar ni tak boleh daily use. Boleh, tak ada masalah. Saya boleh maintain RPM yang rendah saja untuk maintain kelajuan yang tinggi. Dan selamat saya menggunakan tayar standard, saya ada side mirror, semua plate depan belakang komplit. So bila polis nak tengok pun tak ada nak saman, sebab saya memang dah ikut spek yang dia tetapkan dia tak melanggar undang-undang dari segi tu. Cuma dari segi engine saja mungkin ada sikit sebab tadi sebab saya nak laju sikit, itu memang tak boleh buat apa berbanding dengan sisi besar. Tapi dari segi yang tu, itulah huraian yang dari pendapat saya. Mungkin pendapat orang lain tu berbeza, tapi yang pendapat ni memang saya sendirilah berpendapat macam ni. Tak semua mampu untuk beli Superbike, tapi orang mampu, hampir semua rata-rata rakyat Malaysia ni mampu untuk beli motor cup, tak kisahlah motor apa-apa pun. Dan still juga kalau belilah sisi kecil sekalipun, mesti nak modify juga untuk bagi laju sikit, itu saja. So kalau video ni bermanfaat untuk korang bolehlah share yang mungkin argue lah bab kenapa modify, boleh tag diorang dan sampai benda ni. Kita nak sampaikan maklumat ni apa yang kita fikir. Okay, let's go.